Saya Fadilah Ahmad, Cikgu Bahasa Melayu yang bertanggungjawab terhadap penggunaan makmal bahasa SK Teluk Air Tawar. Makmal bahasa kita menyediakan pembelajaran terkini dalam suasana dan disiplin yang terkawal seperti merujuk kamus dan sebagainya. Di sini pembelajaran berkumpulan berlaku dalam ruang pembelajaran yang selesa dan selamat. Selain itu, makmal ini turut menyediakan ruang didik hibur yang merangsang pemikiran murid melalui aktiviti permainan bahasa yang disediakan. Di samping itu, PDPC di sini merupakan alternatif pembelajaran bagi mengelakkan kebosanan kerana murid-murid tidak terikat dengan norma dalam bilik darjah. Memandangkan tiada kerusi dan meja disediakan di bilik ini, justru murid berasa bebas dan bergerak dan beraktiviti mengikut keselesaan mereka. Pihak sekolah amat berharap agar segala aktiviti yang dijalankan dalam bilik ini dapat melahirkan murid yang berketerampilan dan cemerlang dalam bidang komunikasi. Saya Puan Rajaswari. Sudut pidato atau The Speaker's Corner diwujudkan dalam makmal bahasa bertujuan untuk melatih pelajar dalam aktiviti pengucapan awam iaitu public speaking menggunakan bahasa Inggeris. Pengucapan awam atau public speaking perlu digilap di kalangan pelajar untuk melatih pelajar berkomunikasi dengan berkesan, terutamanya dalam bahasa Inggeris. Penggunaan makmal bahasa melibatkan semua murid Sekolah Kebangsaan Teluk Air Tawar. Makmal bahasa digunakan mengikut jadual nilam, iaitu secara bergilir-gilir dengan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu.